Okey, faham? Okey, next. Okey, saya guna B complex. B complex ni saya letak sebagai synergistic sebab ni untuk tenaga ni B complex ni. Saya letak B6, B9 and B12. Okey? So dia bagus untuk cardiovascular system, untuk saraf dan juga neurotransmitter. Tahu tak neurotransmitter ni apa? Gini, neurotransmitter ni di antara kita ada ni. Kita ada synapse tau. Neurotransmitter menghubung ni synapse. Ini macam synapse ni dia menghubungkan di antara A dengan B. Yang menghubungkan di antara A dengan B ni dia ada neurotransmitter. Dia transmitter ke transmit kan? Transmit ni dia ambil A ni hantar ke dia pun hantar ke B. Electric signal lah. Faham? Sebab tu kalau bius ke dia akan block neurotransmitter ni. Apabila dia bius, kita akan block neurotransmitter ni. Jadi apabila nak transmit sini, dia tak akan lagi ke sini. Jadi kebah. Faham? Neurotransmitter. Okay. Jadi support neurotransmitter synthesis ni, jadi apabila kita galakkan penghasilan neurotransmitter banyak di sini, jadi apabila berlaku transmission ataupun signal, okay, jadi neurotransmitter tinggi, jadi dia boleh menghantar dengan kadar cepat. Jadi kita punya saraf kita lebih efektif, lebih sensitif dan lebih cekap. Satu. Kata yang kedua, kita tidak menyebabkan kebas. Faham? Okey? Vitamin B6, 9 and 12 kita letak dah. Vitamin B complex. Di synergistic. Okey, saya rasa ada satu lagi saya rasa.